Oh, menu ni sedap ni. Menu kakung orang udang. Buh orang dia sikit jadi selalu dah. Lepas tu kita mai tengok cara ya lagu mana dah. Cara ya okey, mula-mula kita buh minyak masuk sikit. Lepas buh minyak kita buah putih masuk dah. Buah putih ni agak-agak dah. Lepas buah putih dah kita goreng biar atau buah putih tu masuk sikit dah. Agak boleh dah ke buh udang masuk. Ni udang terikir siap dah dah. Lepas buh udang kita goreng udang biar atau koda masuk dah. Jangan masuk sangat dah. Agak tu udang kita boleh dah rak. Kita bakar buat air dah. Air ni tak agak-agak dah, jangan banyak sangat dah biar terkoda ya air dah. Lepas tu mai tengok kakah ya gopo tik dah. Kakah ya ke, sakai kita bakar dalam 2 sudu dah. Lepas tu baking ni agak-agak dah. Lepas tu cicak kita bakar dalam 2 sudu juga. Lepas tu cicak hijau dah, cicak kotor ni, beg ni. Buh agak-agak dah. Lepas tu sok cirai dalam sudu kita bakar. Lepas itu buh kakah siap rak kita tumis wi kakah kita buh sat ni acur molek tu dah. Belum kita nak buh kakung nak tumis wi kakah acur dulu dah. Ni agak tu kakah kita acur molek boleh dah rak. Air pergelegak siap dah. Saya kecak tengoklah mana dah. Agak terasa sedap dah bolehnya hati kita nak ke. Kita boleh buh kakung masuk. Lepas buh kakung ke kita goreng wi sampai kakung tu masak dah. Jangan lupa dah kakung ni goreng masak dah, jangan biar atau koda masak dah. Sebab apa tahu tak? Apabila kakung tak masak molek, biar dia sejuk, dia nak jadi teh kakung tu dah. Kalau dia tak nak makan senuk makan sodak apa kita ni tak apa dah. Agak atau kakung kita boleh dah rak. Kita boleh lah tangguk buah pinggir dah. Apa jangan lupa tekan share, tekan like, bagi kok saya tengok cara buat kakung goreng udang putih kita dah. Cara tak payah li, pi nak try boleh try dah. Pas kalau pia tak faham mana boleh komen royak. Komen tanya dia. Ni kakung orang udang putih kita. Sudah dah.